Assalamualaikum semua. So, aku ada dengan motor Aveta Nova 160. Macam mana korang nampak, aku ada buat first try. First try consider prior masa jam lah. So, motor ni motor pinjam, biasalah. So, ini dia Aveta Nova 160 SE. SE meaning is a signature edition. Dia bukan special edition apa special edition, tapi the signature edition. Nampak? So, jom kita tengok. So, kita tengok dia punya luaran. Dia sama saja. Just macam mana korang nampak, motor ni dia macam motor yang korang tahulah, motor Yamaha. Depan macam motor X-Max XO. Ke belakang ni semua sama je, lebih kurang macam MVX version yang sebelum ni. Dia punya suspension dia dua monoshock adjustable, preload yang dia ada tangki sekali, so maknanya boleh buat maintenance kat situ. Dan for depan guna teleskopik standard. Tayar depan belakang guna 14 inci. Brand CST, depan 100, belakang 120. CVT drive. Technically model ni yang SE ni dia sama je dengan yang version lama, just to add in safety feature. Safety feature tu adalah dia punya TCS dan ABS. Dekat sini yang bestnya TCS dia datang dengan standalone button. Kau tekan ni untuk offkan dan untuk onkan. ABS adalah ni, ABS tak boleh off. Top speed aku dapat lebih kurang 102 lah, macam tu. Tak try lagi lah. Paling maksimum aku try itu dapat 115, nak dekat 102 je tu. Dan stop lah. Brake depan dan belakang dia boleh adjustable, ada adjustable lever. Ni. Boleh ketatkan lagi. Dia ada, macam mana kau nampak, ABS. Depan dan belakang. Dia punya radiator. Absorber. Pasal absorber dia, dia memang keras sikit. Kalau aku bawa 2 orang pilihan tak suka absorber dia, sebab dia bila dia punya rebounds tu sedikit macam dia sekali je vakum. So tapi dengan kata lain, kalau corner ni sedap lah. Dia punya depan, lampu depan dan belakang masih ada lagi capang punya signal ni, tapi dia guna LED, nampak? Lampu belakang pun LED, depan pun LED, ada DRL, everything kat sini dah LED. Depan punya signal dah integrated, macam mana yang sebelum ni integrated, tapi yang belakang je tak integrated. Kenapalah dia tak buat integrated, aku tak tahu kenapa, tapi buruk. Lagi punya let's go for dia punya full pack. Ini dah full pack penumpang. Sedikit biasalah ni, terjujur keluar, pelik sikit. Ni designer memang design city commute punya skuter lah. Long distance tu korang punya, nak kata long distance tu kaki korang tak boleh relax. Sebab dia kat situ je, kau tak boleh ke depan kaki kau. Okay, jom kita pergi kat dia punya compartment. So depan ni ada satu saja compartment, tapi compartment ni kecil. Ni tengok, dia terlalu kecil. Letak phone, okay, aku punya iPhone 13, 12. Tengok, satu phone je habis muat. Tapi sedikit kecil lah. Dan USB Type A dekat situ. Nampak? Tangki ada kat depan 10 liter. Kita tengok dia punya seat compartment. Kena buka ni, open, baru boleh buka seat. Dia punya seat compartment ni memang besar, boleh muat satu helmet full face. Kejap, ini aku punya helmet ERC Raptor. So kalau korang letak macam ni, tak muat. Jadinya korang kena buat macam ni, muat, boleh tutup. So dengan kata lain, dia punya compartment tu lagi dalam dan lagi lebar lah.
Dalam dan lebar, kalau nak bandingkan dengan Aveta Viper sebelum ni aku guna, dia lagi panjang tau. Tapi dia tak dalam. Dia dalam tu dalam lah, tapi tak sedalam ni. Dan dia tak selebar ni. Tapi dia panjang. So memang plus lah. Siapa guna full face kan, memang muat. Itu antara benda yang korang take note lah. So sini ada tempat cangkuk helmet. Penutup. Dia punya penutup je ni. One time only. So dia punya full cap kat sini. Ini aku punya phone holder sebenarnya. Aku buat macam ni sebab nak menyenangkan nak buka tutup. So dekat dia punya controller, kat hand control ada brake. Ini stop idling button, jarang guna sebab dia makan bateri. Hazard light, start button. Dia punya button ada satu saja dekat sini, which is kau nak tukar kau nak tukar ni, kau kena tekan sekali. Kalau kau nak reset kau punya trip, kau tekan lama, dah reset. Itulah. So dekat belah sini dia ada dia punya traction control new button, high beam, low beam, pass beam dan horn. So itu adalah dia punya fun control. Very simple, very simple lah. Not tak ada benda-benda yang complicated. Jom kita duduk atas. So ini dia punya atas. Side mirror okey lah. Macam mana aku cakap video awal, dan side mirror ni aku tak tahu kenapa dia orang suka buat tajam-tajam. Aku kurang sikit dengan side mirror yang tajam-tajam. Bukanlah tajam sangat, tapi ni macam personal preference. Tak apa, benda ni benda kecil boleh tukar. Ini dia punya kaki sedikit sempit lah. Untuk daily rider commute yang dekat-dekat okey lah. Berat motor ni ada 120 kg, which is ringan. Dia punya handling pun lagi ringan lah daripada motor sebelum ni aku guna, Viper 180. Dia lagi licah sikit. Dia tak lebar, dia tak panjang, tapi dan dia memang okey lah untuk city commute, motor yang sesuai lah. Dan ni memang motor ni dia target untuk orang-orang muda. Yalah, kau nampak sangat-sangat stylish. So harga dia 8,300, 8,000 something. Aku akan letak dekat bawah. Kita tengok riding position. Okay, jadi ini adalah riding position motor ni. So macam ni. Korang memang macam ni lah. So dia sedikit constraint, tapi untuk bawa daily, kau bawa tak kurang daripada jam tu tak ada masalah je. So kaki sedikit okey lah. Tapi kalau kau nak bawa long distance, kaki rasa macam penat sikit lah. Kau nak macam ni, kalau Kapcai tu kan dia boleh lagi ni kan, tapi ni macam ada dia punya kepak ni. So nak bawa long distance tu berat. Dia boleh bawa long distance, tapi kau kena tahan lah bahagian ni. Dan hari tu aku bawa aku punya bini dan anak. Anak aku okey lah, dia duduk depan ni, duduk sini. Bini aku di belakang. Dia kata full pad belakang ni sedikit tak best. Dan kalau banding dengan Aveta Viper tu lagi selesa lah. Dan anak aku lebih suka yang Viper tu sebab bila dekat sini dia asyik menolak aku. Kalau kat Viper dia boleh duduk diam saja. So memang ini untuk orang bujang dan tak bawa anak, okey lah. Kalau tak berjalan jauh, boleh, tak ada mahal. Dan kalau isi minyak 10 liter, kau boleh tahan seminggu, confirm seminggu tu boleh tahan. Kalau distance kau lebih kurang macam pergi balik 30 ke 20 km, so seminggu tu kau tak payah isi minyak, tak ada hal. Minyak consumption tu aku tak ada test, tapi kalau macam skuter 10 liter, maybe kau boleh dapat lebih kurang 250 kilo, 200 kilo. Itu aku punya assumption lah. Sebab hari tu aku dapat motor ni 660 kilo, sekarang dah 782 kilo, so lebih kurang 100 km lah. Masa dapat tu dah full, so sekarang ni dah dia kadang-kadang dia separuh, kadang-kadang dia 2.
So maybe bolehlah pergi lagi 100 km atau 150 km. So technically aku assume dia boleh dapat 200 km, 250 km untuk full tank. Aku tak ada buat test yang betul-betul lah sebab aku dapat pun motor ni kejap je, seminggu macam tu. So just a simple calculation lah. So motor ni sesuai untuk siapa? Motor ni sesuai untuk orang-orang bujang, pengguna dekat orang yang macam mana, yang tak pergi jauh-jauh, jalan jauh, pergi yang bekerja dekat bandar. Sebab motor ni handling dia memang sedap lah. Dan dari segi fuel consumption pun jimat kalau kau tak lenjan selalu. Aku masalahnya bila aku bawa motor ni, selalunya motor yang aku bawa pergi kerja, aku akan bawa kurang-kurang pun, kalau motor tu boleh pergi 110, aku pergi 110. So consumption tu kuat sikit lah sebab aku lenjan kuat. Mono belakang adjustable, tapi sekarang ni yang standard stock pun dah keras. So bila dah keras, kau bawa corner tu kau confident sikit lah. Depan pun dia sedikit keras lah, stiff lah, but good lah, in a good way lah. Tapi yang lain tu, benda yang aku nak komplain adalah dia punya braking. Brake depan ni sedikit macam kurang memuaskan lah. Belakang okey, belakang sedap, tapi depan ni kurang memuaskan lah bagi aku. Still okay, dan safety feature ada ABS, so tak begitu risau sangat lah. Benda ni boleh upgrade, tak ada hal. Sebab motor ni, macam mana korang tahu, motor ni sama macam MVX, bahan-bahan upgrade banyak. So kau tak perlu risau. Siapa yang suka modi memang sesuai. Siapa yang tak suka modi tu, kau nak stock standard laju, kau boleh pergi ambil motor 174cc, ataupun kau pergi ambil Veta Viper. Yang tu dah sedap, dengan screen TFT color, dan kau boleh screen mirroring and all those things kan. Yang tu kau tak payah modi apa-apa, kau bawa je. Tapi yang ini untuk siapa yang ada rasa nak modi motor, memang best lah. Parts pun banyak, tayar pun 14. Ya, harga pun berpatutan lah kalau bandingkan dengan dia punya counterpart yang belah-belah ribu juga. Kalau yang ni kau kurang bawah 9,000, 9,000 macam tu mungkin kau dah dapat on the road. So it's a very good option siapa yang suka design macam ni. Punya stride, everything tu lah, the overall design memang sama. Meter, sebelum meter, kalau nak start benda ni, aku paling tak suka bila yang ni kau kena off, kau kena tekan dia akan berlampu, lepas tu kau pergi open, nak on dan open lah. Open untuk buka seat yang fuel, on untuk onkan meter. Tapi bila kau dah pergi dekat open, lampu tu dah mati, ya, dah mati. So kau nak pergi ke on balik, kau tak boleh tau. Kau nak tak nak, kau kena pergi balik ke off, kau tekan dan kau terus pergi ke on. Benda small thing but leceh lah. So meter dia sini ada 2 RPM, ada dia punya KMH, ada trip dengan odo, ada dia punya fuel, jam, dan sini ada voltage, ada engine light, TCS dengan ABS dekat bawah. Dan ya, itu saja. Dia punya signal dekat atas ni lah. Dan sini pun bila kau on kan dia punya auto idling tu, idling ni, stop idling button, dia akan tunjuk kat sini. Yes, itu dia. So a very simple meter, simple but informative lah, cukup. Tapi yang aku nak tambah, kalau boleh dia orang letak temperature gauge lah. Dah aku tahu berapa dia punya temperature. Sini dia tak ada temperature saja, yang lain tu dah complete. So apa aku rasa pasal motor ni? Motor ni bagus untuk orang muda. Orang tua yang ada anak, yang bawa anak, bini ni kurang sedikit lah. Sebab motor ni memang boleh dikatakan untuk jiwa-jiwa yang suka modify. Siapa yang suka modify tu memang bagus lah. Kau boleh upgrade dia punya brake pad, brake caliper,
dia punya fuel pump, brake pump, depan belakang, cover set and those things kan. Memang seronok lah untuk bermain, memodifikasikan dia. Mono dengan tu Ford tu korang tak boleh adjust, dah sedap lah. Kalau buat corner memang sedap. Tapi beberapa benda macam kau nak upgrade roller ke apa kan, sebab dia 155cc, dia 15 horsepower. So dia masih ada, mungkin kau boleh upgrade dan tambahkan dia lagi dia punya kelajuan lah. Tapi untuk bagi orang yang macam aku mungkin tak sesuai dengan motor ni. Sebabnya dia terlalu muda untuk aku. Sebab aku ada bawa pilihan lah. Pilihan aku pun kata bila bawa compare Viper dengan ni, dia lebih suka Viper tu. Ya. So ni dia, nampak? Just another finance swap. 3 colour. Satu cosmic purple, satu teal green dengan satu lagi dark blue. Yang ni colour dark blue lah. Sebab kalau nak katakan colour yang menyelah tu yang cosmic purple lah. Yang green dengan blue ni sedikit mendap. So yeah, harga spek dia dah cukup. Kalau daily use, kau jalan-jalan kau bawa 100, 100 tu dia okey lah. Walaupun aku sedikit kekurangan macam mana katakan, pengalaman dengan motor ni, dengan skuter in general. So yeah, but overall the bike is okay, it's good for the price dan dia punya design. Aku nak emphasize dekat dia punya design lah. Sebab yalah, aku rasa ramai suka design macam ni. Responsive dia tak se-response Viper, but boleh lah, cukup lah. Viper tu sedap. Untuk 175cc, 174cc memang sedap. Tapi yang ni 155cc, dia macam kau nak compare dengan Vario lah. Vario 160 tu kan, engine tu lebih kurang macam ni kat kot. Tak silap aku lebih kurang kot. So itu dia, Aveta Nova 160. So kalau ada apa-apa soalan lagi, korang boleh tanya. Kompartmen besar, harga murah, safety features, lampu LED depan belakang. Hanya dia punya belakang ni tak integrated lah, buruk sikit. 10 liter fuel tank. Ya. Tayar dia guna CST depan belakang. Saya boleh tahan juga. Confident bila cornering. Dan ya, itu je untuk kali ni. Aku tak ada apa-apa nak tambah. Kalau aku akan tambah, aku tambah kejap lagi bila next time ke apa kan. So korang boleh tanyalah apa-apa soalan yang korang nak tahu, korang nak tanya. InsyaAllah aku boleh jawab. Kalau tak boleh tahu, aku minta orang Aveta jawabkan. So tengok ni dia punya triple clamp. Oh kejap, tak pernah orang tunjuk dalam ni kan. Tengok. Oh, dia punya issue semua kejadah dalam ni. So guys, itu je untuk kali ni video Aveta Nova 110 SE. So, macam biasa, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.